Pengukuhan soalan nombor 6. Cari julat nilai X bagi X02 tolak 7X tambah 10 lebih besar pada kosong dan X02 tolak 7X lagi kecil atau sama dengan kosong. Seterusnya selesaikan ketersamaan negatif 10 lagi kecil X2 tolak 7X lagi kecil pada kosong. Semua cari julat dulu. Julat yang pertama X02 tolak 7X tambah 10 greater than kosong. Sini cari dia punya ni dulu, punca dulu 52 negatif. So akan dapat X tolak 5 X tolak 2. Okay, greater than 0. Nak tahu dia punya julat, graf straight line dulu, senyum graf senyum. So ini atas, ni bawah. So nak tahu atas ke bawah, tengok ni greater than 0. So atas, so bawah tak nak. So atas satu ke kiri, satu ke kanan. Ok, roots dia ini X sama dengan 5 X sama dengan 2. So sini 2, sini 5. So julat dia adalah, julat dia ialah okay, X makin ke kiri, so X lagi kecil pada 2, atau ke kanan X lagi besar daripada 5. Next, X square tolak 7X lagi kecil atau sama dengan kosong. So keluarkan X, dapat X tolak 7 lagi kecil sama dengan kosong. Okay, so boleh dapat sini julat dia. So nak buat graf senyum kosong dengan 7. Ni X sama kosong, X sama dengan kosong, X sama dengan 7. So 7 dia less than bawah, so bawah dalam ni saja. So julat dia adalah, julat ialah X berada di antara 0 sampai 7. Okey, macam mana pula kita nak selesaikan ketersamaan negatif 10 X square tolak 7X dan kosong. Kalau kita pecah 2, okay, kalau kita pecah 2, ni adalah yang pertama ni, okay, negatif 10 less than X square tolak 7X dengan X square tolak 7X less than kosong. Story ni tak ada equal. Ok, so ini adalah yang satu, ini adalah yang dua. So julat dia, kita ambil julat dia, kita ambil julat dia. So kita kan ada straight line, garis lurus. And then untuk buat yang pertama dulu, pertama kita ada 2, kita ada 5. So kita punya ni kat sini seperti satu ni, dia akan pergi ke sana, then sini akan ke kanan. Ok, jadi kita ada 0 dengan 7, 0 dengan 7, 0 dengan 7. 0 kat belakang, sinilah 0. Ok, alright, then kita tengok sini, ini yang kedua, berada di antara 0 sampai ke 7. Alright, jadi kita akan tengok pergabungan dia. Ini pertenihan yang pertama, ini pertenihan yang kedua. Okay, so dari garis nombor ni kita tengok julat dia. Yang pertama yang inilah
kosong, X berada di tengah-tengah ni, less than or equal dengan X or less than 2. Ni less than tak ada equal. Ni pun sama 5, X greater than 5, tapi less than or equal to 7. Alright, so dia ada melibatkan 3 step lah. Boleh follow 3 step ni dan gabungkan pada ni akhir nanti. Kena buat garis nombor baru nampak ya. Okay, so harap faham.